dunia berubah, murid berubah, ya, teknologi berubah, cara belajar juga berubah, tetapi masih ada guru yang takut mencuba, takut belajar perkara baru, takut keluar daripada cara lama. Persoalannya, bagaimana seorang guru mahu memimpin masa depan murid jika dirinya sendiri takut menghadapi perubahan? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini: guru hebat bukan guru yang tahu semuanya, tetapi guru yang sentiasa bersedia berkembang bersama perubahan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dunia pendidikan hari ini berubah dengan sangat pantas. Cara murid belajar sudah berubah, teknologi berkembang setiap hari, pendekatan pendidikan juga semakin berbeza. Namun, dalam perubahan besar ini, ada satu cabaran yang sangat penting untuk dihadapi oleh para guru, iaitu ketakutan terhadap perubahan. Masalah sebenar hari ini bukan kerana guru tidak berpengalaman. Masalah sebenar ialah apabila seseorang guru mula terlalu selesa dengan cara lama. Apabila ini berlaku, guru mula takut mencuba perkara baru, menolak teknologi, merasa perubahan sebagai beban, hilang keyakinan untuk berkembang, lebih membimbangkan. Ada yang mula berkata, aku dah lama mengajar, cara lama dah cukup, tak perlu semua benda baru. Sedangkan hakikatnya, murid hari ini membesar dalam dunia yang sangat berbeza daripada dahulu. Masalah sebenar ialah apabila guru berhenti belajar dan menyesuaikan diri. Kita perlu sedar, relevan bukan bermaksud mengikut semua trend, tetapi relevan bermaksud memahami murid bersedia, berkembang, berani memperbaiki diri. Masalah sebenar ialah apabila rasa takut terhadap perubahan mula menghalang perkembangan seorang pendidik. Sedangkan guru yang hebat ialah guru yang sanggup belajar walaupun sudah lama berpengalaman. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam dunia pendidikan. Perubahan bukan ancaman kepada guru, tetapi peluang untuk menjadi lebih baik. Satu, guru yang berkembang akan sentiasa relevan. Murid hari ini memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia mereka. Guru yang sanggup berubah akan lebih mampu memahami murid, menarik minat belajar, membina hubungan yang lebih baik. Dua, belajar perkara baru tidak menjatuhkan maruah guru. Ada guru takut belajar kerana malu dianggap tidak tahu. Namun hakikatnya, guru yang mahu belajar sebenarnya menunjukkan kekuatan, kerana orang yang hebat bukan orang yang tahu segalanya, tetapi orang yang tidak malu memperbaiki diri. Tiga, perubahan membantu guru terus hidup dengan semangat. Apabila guru berani mencuba idea baru, kaedah baru, teknologi baru, mereka akan lebih bersemangat dan terus berkembang. Ini juga memberi inspirasi kepada murid untuk tidak takut belajar perkara baru. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang guru veteran pernah merasa sangat sukar menggunakan teknologi dalam pengajaran. Beliau takut melakukan kesilapan, takut dilihat lemah, namun beliau memilih untuk belajar perlahan-lahan. Beliau bertanya kepada rakan guru muda. Beliau mencuba, walaupun berkali-kali gagal, akhirnya murid mula lebih seronok belajar dengannya. Dan yang paling penting, guru itu kembali merasa yakin dan bersemangat. Perbezaannya bukan kerana umur, tetapi kerana keberanian untuk berubah. Kisah kedua, seorang guru muda sentiasa terbuka kepada pembelajaran baru. Beliau mengikuti kursus belajar teknologi pendidikan memahami psikologi murid. Walaupun penat, beliau percaya bahawa guru perlu sentiasa berkembang. Akhirnya, murid bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi lebih dekat dan selesa dengannya. Perbezaannya bukan pada pengalaman semata-mata, tetapi pada sikap terhadap perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam dunia yang sentiasa berubah ini, jangan takut untuk berkembang. Jangan malu untuk belajar. Jangan rasa terlambat untuk berubah. Kerana guru yang hebat bukan guru yang hidup dengan kejayaan lama, tetapi guru yang terus memperbaiki diri demi masa depan murid. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita masih terbuka menerima perubahan? Adakah kita takut mencuba perkara baru?
Adakah kita berkembang bersama dunia pendidikan hari ini? Mulakan dengan langkah kecil, belajar satu kemahiran baru, gunakan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif, bertanya tanpa rasa malu, berkongsi ilmu dengan rakan guru lain. Jika cikgu rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput cikgu semua untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan sokongan untuk membantu guru terus kuat, relevan dan bersemangat mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan guru. Kerana kita mahu melihat lebih ramai guru menjadi pendidik yang berani berkembang dan memberi inspirasi kepada generasi masa depan. Ingatlah, guru hebat tidak takut perubahan, kerana perubahan bukan untuk melemahkan guru, tetapi untuk membantu guru menjadi lebih kuat, lebih bijak dan lebih dekat dengan murid. Teruskan belajar, teruskan berkembang, kerana guru yang sebenar bukan guru yang berhenti pada pengalaman lama, tetapi guru yang sentiasa hidup dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih semua. Semoga semua guru terus kuat, terus relevan dan terus menjadi cahaya ilmu yang membimbing generasi masa depan Malaysia dengan penuh hikmah dan keikhlasan.